Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Channel yang tak reti main bola tapi sembang macam Jose Mourinho. Topik kita hari ni, kita nak sembang pasal abang K-pop bola sepak dunia, iaitu Son Heung-min. Dia ni bukan saja power, tapi dia bawa nama Asia sampai seluruh orang hormat babe. Jom kita sembang kenapa dia ni layak dinobatkan sebagai hero Asia dalam bola sepak dunia. First kali hampa kena faham, Son Heung-min ni bukan player biasa-biasa amat. Dia bukan main bola untuk post kat IG. Dia main bola memang sungguh-sungguh mat. Son Heung-min ni semua posisi dia boleh main, atas, bawah, kiri, kanan, tengah. Semua posisi penyerang dia sapu. Kalau dalam FIFA tu rating dia double, shoot, pace, semua 90 ke atas. Memang padu dia ni. Dan kalau hampa nak tahu, dia adalah pemain Asia yang banyak jadikan gol dalam FPL. Bukan setakat makan ramen lah, gol pun dia makan. Sekarang ni hampa tengok cakap dia punya populariti tu, tapi dia ni jenis humble. Kalau orang lain tu menang player of the month, dah buat party BBQ dah. Tapi sekarang ni dia menang player of the month, dia esok tu dia turun training terus. Sang punya attitude ni buat semua orang respect dekat dia. Bukan setakat fan Tottenham, fan luar, fan seluruh dunia pun akan hormat dia. Dia ni tak riak, dia tak over, steady macam boleh nasi lemak pagi-pagi je. Makcik cleaner dekat Spurs pun pernah beritahu lah, kalau seorang dia jumpa dia akan salam tangan dia. Hampa rasa betapa level hamba dia tu. Dia punya kerja keras level tu memang lain macam mat. Masa dia kecil dulu, bapak dia tak bagi main, bapak dia suruh training kau-kau. Dia pernah training basic skill 6 jam sehari mat. Sampai hari ni, kalau dia cerita pasal ayah dia, mesti dia akan teriak. Sebab itulah dia jadi macam robot kat atas padang. Skill, mental dia semua kuat. Kalau aku training 6 jam tu, pakai masuk hospital lah. Dia ni bukan saja superstar Korea, tapi dia ni simbol Asia. Tapi bila dia pun tengok sang layan defender main macam guli, dia pun tenganga mat. Skor orang Eropah dah start ramai pandang dekat bakat Asia sebab dia pun tengok sang main. Sang sebenarnya dah bagi inspirasi dekat budak-budak kita, budak Malaysia, budak Indon, budak Vietnam. Kalau sang boleh, kita pun mestilah boleh kan. Asal ada kerja keras, insya-Allah rezeki ada. Kesimpulannya, sang ni bukanlah sekadar pemain bola, tapi dia ni ialah ikon Asia. Dia hero. Dia buktikan dekat kita bahawa kita pun boleh bersaing dekat pentas dunia. Kalau hampa rasa Malaysia ni boleh lahirkan pemain macam San, hampa komen kat bawah. Dan kalau hampa minat San, hampa komen juga kat bawah. Aku rasa tu je lah kot untuk video aku kali ni. Kalau hampa rasa video aku menarik, hampa boleh like, hampa boleh komen, hampa boleh subscribe. Dan kalau hampa nak aku sembang pasal player ni, hampa komen je kat bawah. Assalamualaikum.